Benda ini dia boleh ganti buku nota kita yang tradisional. Pada masa yang sama dalam ni kan, dia ada AI untuk bantu kerja-kerja kita. So ini dia AI notebook yang pertama di dunia dari iFlyTek. Model dia AI Note A2. Notebook yang paling nipis dan notebook yang ada AI. Dia adalah combination dari buku nota, laptop, tablet dan juga smartphone kita. Korang boleh tengok saiz dia lebih besar daripada phone kita, tapi pada masa yang sama kan, dia sangat nipis, sangat ringan dan memang sangat portable. So senanglah untuk kita bawa keluar, dia tak bebankan kita. Dia datang dengan pen dia ni dan sekarang saya akan tunjuk fungsi utama yang saya paling suka. Waktu kita tulis atas skrin dia memang sebiji macam kita tulis atas kertas. Feeling dia tak sama macam kita tulis dekat device lain. Korang boleh tengok sendiri tulisan saya dan even kalau kita nak sign pun dia sangat smooth dan detail. Lepas kita sudah siap tulis, kita boleh buat handwriting to text. So nota yang kita tulis waktu meeting ataupun dalam kelas, kita semua boleh convert kepada teks dan simpan dalam bentuk file. Kalau tak nak tulis, kita boleh guna real time voice to text untuk record semua perbaharan. Dan dia siap boleh tolong kita buat summary selepas itu yang powered by ChatGPT. Summary yang dibuat dari meeting ataupun dalam kelas tadi, kita nak share kepada member pun senang aja. Kita boleh scan QR code ataupun email terus. Jangan risau, total dia support up to 16 jenis bahasa termasuk juga bahasa Malaysia kita. Yang paling best, semua nota yang kita sudah tulis tadi, kita boleh search balik dengan sangat senang aja. Masukkan keyword dekat search ini. Yang ni memang best lah. Kalau untuk buku nota macam ni kan, memang dah dapat buat. Selain menulis, dia sangat sesuai juga untuk kita yang suka membaca. Skrin dia korang tengok dia guna jenis yang e-ink. Tak sama dengan phone kita ataupun tablet kita, yang mana kalau kita menghadap lama, mata kita senang letih. Sambil kita baca, kalau kita nak buat highlight pun boleh juga. Dan korang tengok, tak kira lah baca dekat indoor ataupun outdoor, semuanya nampak jelas dan selesa. Kat belakang dia ada juga kamera. Dia boleh guna untuk kita scan dokumen dari hard copy ke soft copy. Dan kalau kita nak edit dalam sini pun boleh, ataupun kalau kita nak buat jenis dokumen pun ada WPS Office dekat dalam. Kita boleh typing macam biasa. Selain itu, dia juga sangat membantu dalam kerja-kerja study kita, sebab kita boleh set semua task yang kita nak buat dalam kalender dia. Dan sampai masa dia akan pop up notification untuk remind kita. So kesimpulannya, AI notebook ini kan memang sesuai bagi sesiapa yang betul-betul banyak menulis ataupun banyak meeting. Dari menulis sampailah buat summary dan juga task management, semuanya boleh buat dari AI notebook ini. So sesiapa yang berminat boleh order sekarang iFlyTek AI Note A2. Dan kalau ada soalan tentang AI notebook ini, komen di ruang komen.